Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam melaka kemaju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat, dan salam Malaysia Madani. Tahniah kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka, Perpustam, atas penganjuran program Jom Baca bersama untuk 10 minit peringkat negeri Melaka. Saya menyeru kepada semua institusi pendidikan di negeri Melaka, sama ada di peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, institusi pengajian tinggi awam dan institusi pengajian tinggi swasta, serta semua lapisan masyarakat untuk mengambil bahagian dalam program pembacaan ini. Bacalah dan nikmati saat ini. Membaca mengajak kita untuk benar-benar hadir dalam setiap pengalaman, merasai keindahan di sekeliling dan menyukuri setiap momen yang diberi. Dalam dunia yang serba fantastik, kita memerlukan satu cara untuk kembali kepada saat ini, dan membaca adalah salah satu jalan terbaik. 10 minit bukan sekadar simbolik, tetapi satu peringatan bahawa membaca bukan pilihan, tetapi keperluan. Kemajuan bangsa tidak akan datang tanpa masyarakat yang berfikir, menganalisis dan mendalami ilmu. Marilah sama-sama kita menyemarakkan budaya membaca di program Jom Membaca Bersama untuk 10 minit. Acara ini akan berlangsung serentak di seluruh negara pada 23 April 2025 dari jam 11 hingga 11.10 pagi. Jom membaca, kerana tanpa ilmu kita hanya pelakon di pentas dunia, bukan pencipta perubahannya. Bangsa membaca, bangsa berjaya.